benda tu teratur, in reality dia akan jadi huru-hara. Okay? Orang akan berebut nak ambil wuduk, akan jadi basah lantai, akan jadi safety hazard, takut orang tergelincir, ada yang pregnant, ada yang budak, ada yang baby nak jaga take turn pergi solat. Jadi sangat banyak masalah rushing nantilah. Okay, tu satu. Nombor dua, rembayung ni dia berkipas tau. Kita ada kipas yang besar dekat tengah-tengah rembayung tu, depan dengan belakang lagi 3 kipas. So bila kita on kipas ni, lauk tak boleh duduk lama dekat luar tau. Dia akan sejuk. Yang ini pun KA fikir juga sebab there is no way, impossible, kitchen rembayung boleh masak untuk 200 packs and makan serentak waktu azan lauk panas. Impossible. It's not gonna happen. So mostly semua customers akan dapat lauk yang sejuk. So in my opinion, tak best lah makan macam tu sebab you guys dah datang penat kan nak makan apa semua, tak tengok dapat lauk sejuk.